Okey. Tadi kita sampai kat bawah. Parking kat bawah tu. Lupa nak pergi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi kita parking kat bawah tu. Kita terus naik. Kita terus naik ke atas. Mana dia? Kita ada kawan baru hiking. 5 jam kan? Naik saja. Jalan dia santai je macam ni. Apa? Abang Taras kata kena bawa kuaci sambil makan. Jumpa. Okey. Kita dah sampai kat sini. 1/5 perjalanan. Okay. Jalan dia santai-santai je. Jalan tak. Kalau ikut Waze dia boleh sampai atas. Sebab dia track. Dia ada track ni. Dia ada trace ke track. Okey, ada viewer kata Bukit Sulai kata Bukit Sulai kata pula. Bukit Sulai dia seram sikit waktu malam. Sebab ada tim paranormal yang pernah buat aktiviti paranormal kat sini. Jadi macam biasalah, pukul 7.30 macam tu gelap lah kan. Jadi tak sarankan ni lah. Kalau pergi ramai-ramai. Selamat pagi. Kita tarik gambar nak? Boleh? Nak? Jom. Ya, ramai-ramai. Betul. Mana? Indah Kota. Jauh. Okey. Wah, dia naik. Ada tim. Mantap. Kuaci kan? Ya, tunjuk dekat Abang Taras kan? Abang Taras. Betul-betul makan kuaci. Nampak buat video lah saja. Abang Taras. Boleh. Tapi kita buka sekejap lagi. Jalan dia betul-betul santai kan, tapi boleh tahan nafas dia. Dia tak warm up kan. Terus naik. Terus naik. Kita kena pacak nama kita dekat atas tu. Sebab jumpa pecawang tu kan. Lepas tu ada tulisan Bukit Sulai. Situlah kita sentuh situ. Maknanya kita sampai. Jangan sign pula kat situ. Okey. Kita ambil ni. Tu. Dia cakap naik Bukit Sulai kena apa? Santai saja. Tak macam sambil makan kuaci. So kita makan kuaci betul. Ya. Kita makan kuaci betul. Makan kuaci betul. Tapi kita orang tak buang merata. Kita orang nak bag dan bag. Tak apa. Mak dia je sambil cakap kayu kan. Boleh je. Agak kayu je ke? Tak, dia macam jenis kayu Ada je. bunga kan? Kita jangan plastik je. Nanti tumbuh. Plastik tak boleh Wah. Sarang labah-labah dekat lantai tanah. Banyak tau. Jarang fenomena ni berlaku. Putih-putih ni dia tu. Sini selain santai-santai, dapat bau hutan. Nanti yang best. Bau hutan, bau daun, bau pokok. Kita naik ke atas. Dia punya tempat ni, dia punya pancaran matahari dia apa? Nampak ke belah ni? Cantik. Ni pokok tinggi-tinggi juga. Tak tahu korang nampak ke tak dekat situ.
Bukan. Apa ni, cahaya dia. Pancaran. Cantik pancaran dia. Depan. Okey. Rasanya hampir separuh ke lebih pada separuh perjalanan ni. Ni dia orang. Walaupun santai-santai. Kena cover. Apa ni? Nafas. Dia tak payah pakai kasut hiking pun tak apa. Sebab dia pakai jalan tak. Best ni, dia tenang. Oh, dia punya pokok ni mesti lama dah ni. Sebab dah ditumbuhi pokok-pokok, daun-daun. Sebab dia menghalang jalan, jadi dipotong. Ni dia punya tu. Dia punya pokok lama-lama. Wah. Kena latih pernafasan ni. Nak naik gunung. Gunung Ledang. Lepas ni bukit mana pula? Cuba komen. Bukit mana pula nak pergi? Area Kuantan, Gambang, Sungai Lembing. Oh, yang ni laluan ke Pencawang Oh, ni shortcut. Rasanya lah. Ada pokok besar situ kan. Ada lorong kecil. Ni ke Pencawang. Dia shortcut lah kot. Tapi kita lalu ikut ni. Mesti ada yang belum pernah naik lagi Bukit Sulai. Okey, naik juga. Oh, sejuk-sejuk sini. Best. Bau hutan dia apa. Tinggi juga. 300 lebih meter dari aras laut. Jadi kita orang dah complete misi. Kita orang boleh tick. Dan so next kita tak tahu kat mana. Mungkin nak pergi air terjun 3 dulu. Oh, tu jauh sikit tu. Oh, macam nak sampai dah atas ni. Okey, ni ada pot. Pot untuk tengok view Wah. Pot ni. Oh, rupanya pencawang dia dekat bawah tu. Oh, tu yang satu punya satu pencawang. Atas ni ada satu lagi pencawang. Ni lah pencawang di atas tu. Jalan tadi. Pencawang atas. Pencawang yang sebenar. Okey. Bang, makan kuaci bang. Kuaci. Kuaci yang di pesan, kuaci kena bawa. Kena bawa. Ni kata Bukit Sulai relax. Ini kata Bukit Sulai relax. Sambil makan kuaci tu ni lah. Memang betul-betul santai makan kuaci. Kita makan kuaci. Depan okey? Sampai dah. Sikit lagi bang. Sikit lagi dah sampai dah.
Apa makan kuaci bang? Kuaci. Seperti yang dipesan, kuaci kena bawa. Kuaci ni bawa. Ini yang kata Bukit Sulai relax. Ha? Ini yang kata Relax. Bukit Sulai relax. Sambil makan kuaci ni. Kami makan kuaci. Yang betul tersantap betul kuaci. Makan kuaci. Depan. Okey, kat bawah tu ada jalan naik pergi ke cawang kiri kanan kan. Kalau daripada bawah di kanan. Naik je. Jumpa. Haha. TM. Kita orang naik ni sebab nak apply apa? Unify kat rumah baru nanti. Jadi kita orang pergi je lah atas ni. Sebab kalau tak kena queue. Yes, kita dah sampai. Yeah. Dia kata suruh pegang. Jadi kita pegang. Bukti Bukti kita pegang. Bukti kita pegang. Putih tu pegang. Pegang, kita pegang. Okey. Alright. Cuba selfie. Okey, 39 meter naik. 2.7 kilometer naik. Kita dah sampai mana? Bukit Sulai. Okey. Kita turun pula. Turun dia sama je lah. Dia track yang sama kan. Jadi tak panjang lah video ni. Mungkin jalan turun, pertengahan, sampai bawah. Sampai bawah. Kita end. Antara momo boleh sedap lepas makan lepas tu. Turun makan kuaci ha. Betul lah Abang Tara cakap. Makan kuaci je. Selagi tak betul ambil lah. kuacinya boleh. Ya, sungguh ha. Saya pun. Musang kan? Ni, Musang kan? ni musang kopi tu apa nama? Musang kopi ya? Musang Jeluak. apa? Kopi jeluak. Tu kopi jeluak tu. Kerja luar. Ya, boleh makan. Sayang. Dia makan Perjalanan turun dia ini tapi tak kena pula. Kopi dia punya pertengahan. apa yang Dia dok angkat minum kan. Okey, kita hampir sampai dekat kaki bukit. Tempat tadi ni. Bukit kari ni. Oh, besar. Okey, kita dah sampai dekat bawah. Santai-santai. Boleh lah ni. Ya, betul. Kalori berapa kan? Kalori. Tak dapat? Belum lagi. Belum sampai bawah lagi. Okey. Kat situ je kita parking. akan ada 59. Tengok. Ni budak-budak. Ada bina. Ada bina. Okey. Bukit Toki Kau taki dan dan Bukit Sulai. Kalau anak macam ni, Bukit Sulai. mak jangan marah. Bukit Sulai. Sebab mak Bukit Toki pula. Bukit Sulai saya dan semula. Bukit Sulai dan